Hai, bersama saya Elisa Alia, wartawan TV PSS 3 TV. Hari ini, Panitia Pendidikan Islam SK Senawan 3 dengan kerjasama Sarana, KRT dan Surau Al-Wusta mengajukan program memasak bubur lambuk. Jom kita tonton laporan yang disediakan. Seawal jam 8 pagi, persiapan untuk memasak bubur lambuk dimulakan. Guru-guru SK Senawang 3 bergilir-gilir turun membantu menyediakan bahan-bahan memasak. Ahli sarana, KRT dan Surau Al-Wusta serta guru-guru kafah turut sama berganding bahu menjayakan program ini. Jom kita dengarkan apa kata Guru Besar SK Senawang 3 dan pengerusi KRT tentang program ini. Objektif program kita pada pagi ini adalah sempena menyambut Maulidul Rasul, salah satu aktiviti yang dirancang oleh panitia agama Islam, dan juga di sebalik itu objektifnya adalah untuk mengeratkan di antara pihak sekolah dengan sarana PIBG, PIBK juga KRT Taman ini untuk bersama-sama, dan seperti mana kita lihat hari ini mereka semua bersama-sama dengan pihak sekolah bagi menjayakan program pada pagi ini. Program yang baik seperti ini amat wajarlah. Ini menunjukkan kerjasama di antara pihak sekolah, komuniti, ibu bapa dan murid-murid. So saya berharap agar program yang baik ini dapat diteruskan lagi lah, dan kerjasama bersama pihak komuniti agar kita dapat mengeratkan hubungan di antara warga sekolah dan komuniti supaya kita membentuk semangat perpaduan di kalangan komuniti. Bubur lambuk diedarkan kepada semua warga SK Senawang 3 untuk dibawa pulang. Sekian sahaja laporan. Saya Elisa Alia melaporkan untuk Stiga TV. Jangan lupa like, share, follow dan subscribe channel Stiga TV. Stiga TV, nadi informasi anda.